Okay. Hello guys, welcome back to channel aku. Hari ni aku akan main game The Remnant of Tabiland. So hari ni aku akan main game yang sangat popular sekarang. So aku akan try main. Dia macam konsep pergerakan sistem game dia sebiji dengan Five Nights at Freddy. Cuma dia terlalu, tapi versi dia ni lah apa tu, Teletubbies. So mari kita try. Ini aku download versi Android tau. Okay. Night guard wanted. All their care soon to be demolished is looking for a nighttime security guard. Apply quickly and tak sempat baca. Okay, night one. Alamak, bela pula. Night one. Alright. Aku sebelum Allah Akbar. Makau. Sebelum aku main game ni aku tengok dulu macam mana sistem dalam game ni. Jadi tak ada banyak garis jump scare. So kita try Bismillah. Kita tengok apa tu, CCTV, tak ada apa-apa lagi. Alright, tak ada apa-apa ya guys. Terang guys, jadi kau boleh nampak apa tu, tapi tak ada habis dalam ni. Okay, dah nampak si aku. Aku tak kenal siapa. Macam kalau apa dia bunyi Dipsy ke? Allah Akbar, kejut aku. Oh tu Dipsy ya guys. Dia nak pergi ke kamera 5 tu aku rasa. Kamera 4, salah pula. Oh, gelap gila weh dia. Cepat je dia kat kamera ni. Okay, tak ada. Norokia kejap aku. Betul lah, Dipsy. Aku tak nampak dia kat kamera mana. Oh, kejut aku. Betul lah Dipsy warna hijau. Ya. Weh, Mustang. Weh. Allah Akbar. Tadi voice tang guys. Voice trompet. Yang kat Allah dekat depan ni. Voice trompet tu dia ada dekat dalam cerita Teletubbies juga. Tapi dia lain. Okay. Orang kata kalau dia hilang tak dapat apa-apa dekat kamera 7 ni, terus pakai topeng. Bismillah. Okay, pakai topeng. Okay. Oh, kejut aku. Okay, hilang dah dia. Oh, Dipsy dekat kamera yang ni. Patutlah. Cepat. Dia kat sini lagi. Okay, tak ada apa-apa. Okay, aku nampak Dipsy. Okay, aku nampak dia, Dipsy.
Sini tempat Lala. Tempat Dipsy. Okay. Voice drum. Pet. Wih, cepat lu dia sampai. Dia Foxy kot. Dia jadi karakter Foxy. Sebab tu dia laju. Dia macam karakter Foxy, cuma dia Dipsy. Okay. Oh, cepat baik dia. Tengok dulu dia. Oh, maksudnya sekarang ni kita naik pertama ni ada Dipsy dengan voice trumpet je ada. Okay, alright, faham. Alright, hallway. Oh, dah hilang. Pakai dulu. Okay. Gila. Nasib baik tak mati. Tengok dia jam apa? 5-6 saat. 5-6 saat. 5-6 minit. Kalau game ni sistem dia macam manusia, cuma dia lebih cepat. Nampak? Sistem lebih cepat, Dipsy lebih cepat. Nasib baik aku dapat tu voice drum tu. Okay, Dipsy. Gatal dia tunggu. Dipsy kat situ lagi aku rasa. Okay, dia kat situ. Dia buka. Okay, alright. Kita survive, guys. We survive. Yes, sir. Alright. Okay, sekarang mari kita main naik ke 2 pula. Hidung ni potong juga. Okay, sekarang naik ke 2. Okay, maksudnya sekarang dah ada sipo. Kalau ada macam butang ni butang lagu. Okay. Cari dah. Tak ada pula. Kalau si Po ni, kalau lagu tu dia, kalau dia ada dia lagu. Tapi kalau ada dia tapi lagu tu berhenti, kita kena tekan butang lagu tu. Tapi tekan sekali lah, jangan tekan banyak-banyak. Okay, ada dia. Tapi kalau lagu tu masih berjalan lah, kau tekan juga, nanti jump scare kau. Okay. Nasib baik aku ni ingat lagi. Okay, baik. Sambung. Dipsy cepat baik. Risau je aku Dipsy. Dipsy pula Po. Wow. Kita jaga-jaga dulu ya. Tak tengok apa. Trompet. Okay. Trompet lah kan, aku malas sebut voice. Nanti aku sebut voice drum. Kita kat situ dah. Nampak tu kat tepi pintu aku nampak. Okay, ada dia lagi. Okay. Lagu masih ada. Dia ni ada lagi. Oi. Okay, lagu mana ada. Pakai topeng. Tak ada apa-apa pun. Mati.
Kena ulang balik guys. Aduh, dua muncul kat situ masalahnya. Yang hidung ni. Okay, kali ni aku rasa cepat sikit lah. Mat the call. Okay, mat the call pula. Mat the call. So aku sebut. Yang depan kita ni yang macam tak gerak ni Tinky Winky tau. Yap, Deep Sea dah bangun. Alright. Tunggu. Buka balik. Alright, dah muncul lah. Tepat-tepat by Deep Sea. Deep Sea kat situ, okay. Lagu berjalan lagi. Okay, Deep Sea kat situ balik. Okay, aku dengar suara. Alright, dia muncul lah. Dia kat sini. Seram juga muka dia. Naik kat sini. Apa lagi sini tu? Okay, dia bisik kat sini. Lagu tak ada. Lagu tak ada. Okay. Alright. Okay, tak ada pakai topeng. Okay, right. Aku nak tutup koridor ya. Wow, kedua. Alright, tak ada. No. Ui, duduk kat sini. Okay, duduk kat sini juga. Bila efek ni hilang? Aku ingat lagu dia ni hilang dah. Alright, masih lagi jalan. Masih lagi berjalan. Tepat-tepat lagi dia muncul. Tunggu dia. Tunggu lagi. Lagu ni masih ada. No, aku salah tekan. Lagi dah. Tepat. Aduh. Aku ingat pakai tokeng boleh. Tokeng pula. Pakai topeng nanti boleh selamat. Aduh. Continue balik dah. Tak guna. Okay, kita ulang balik ya. Susah pula level 2. Tunggu kejap. Aku malas nak buat apa-apa tu. Tengok jam je lah. Okay,
Tengok. Kalau si Deep sini di situ kat tangga kan. Baru si pom Allah barakah. Dah muncul terus. Tunggu jap. Tunggu kejap. Tengok balik. Okey, lagu masih ada. Lagu ada lagi. Okey, lagu tak ada dah. Yes sir. Tunggu kejap. Tunggu dia ni belah. Kejut aku lah voice tang ke tadi. Salah, aku lupa nak tekan ni. Dah duduk je kat sini. Tunggu je kat sini. Tu nasib baik aku tengok. Lagu dah ada lagi. Mati aku. Aku tak tengok putar lagu punya. Aduh, susah. Susah guys. Jangan ada benda kipas ke. Tak ada apa-apa betul kan. Aku tunggu je. Tunggu sampai pukul 1. Kita tunggu ya guys sampai pukul 1. Tunggu jap. Lama juga aku tunggu. Alright. Baru kita tengok. Dah muncul lah dia. Diksi kat ujung. Pelik lah untuk bawa topeng aku pakai. Okey, nasib baik aku sudah. Dekat sini. Aku nak perhatikan juga dia ni. Okey. Tunggu dia ni. Alright. Dekat sini dah. Okay, kat sini. Lagu dia masih ada. Okay, kat sini lagi. Tunggu. Jangan sampai lagu dia berhenti. Tunggu dia kejap. Dia kepala macam tu pula. Kat sini pula. Topeng. Si baik. Oh. Baik. Lagu masih nyala. Okay.
Ush. Dia kat sini lagi. Kat sini lagi dia. Wow. Best juga game ni. Oh, dia balik-balik. Dia kat sini balik. Alright, tunggu dia sekejap. Oh, cepat lah. Ini apa ni? Lari kembali ke 04 punya kamera ke? Aku ingat dia ni. Dia masuk. Okey, tunggu lagi dia. Okey. Siap-siap pakai topeng. 1, 2, 3. Kepom. Dah agak dah. Tunggu dia jap. Lagu ni nyala lagi baik. Nasib baik. Nasib baik aku dengar bunyi suara voice trumpet. Voice trumpet. Okay. Dia kembali ke sini balik. Oh, ada 3 anomali lah kat sini. Po dipsi dengan si ni apa tu? Voice trumpet. Jangan lagu kau berhenti. Okey dia. Dia kat sini, duduk kat sini. Kau jangan lagu berhenti. Kepala dia macam tu dah. Dia ni aku nyaris bye. Wow. Lagu mesti nyala, mesti baik. Lari kat sini juga ke? Kat sini. Aku lupa tekan. Sikit lagi nak menang. Okey lah guys, sampai sini je lah video kita. Aku akan sambung nanti part 2 sebab aku dah malas nak menang hari ni. So, ni susah gila. So, nanti lah aku menangkan. So, bye.